200 jenis kuih raya Rahmah. Ya betul, harga murah, banyak puas hati, mantap. Makcik, dekat sini ada 200 jenis kuih raya Rahmah. Ya betul, 200 jenis. Banyaknya Menu daripada Rahmah. sini sampai ujung tu. Ini sampai ujung. Corner sana lagi? Corner lagi, masuk malam ni, keluar pagi besok. Oh, keluar pagi tu. Yeah, red velvet. Red velvet, Walaupun harga dia mahal, tapi buat dengan kasih sayang. Kan ni? cheese tart. Cheese tart. Wow, Beli cheese pun kan? mahal kan? Cheese pun mahal, tart pun mahal. Masih harga biskut Masih Rahmah. harga Rahmah. RM6. RM6. Wow. Mampu milik. Semoga murah rezeki. Alhamdulillah. Biskut Nestum, full dalam Nestum, Okey. luar pun Nestum. Baik. Coklat pun coklat mahal. Walaupun barang untuk buat biskut ni mahal, tapi makcik masih kekalkan kualiti dia. Ya, kamu buat sendiri? Ya, buat sendiri. Setiap tahun memang berniaga di sini kan? Setiap tahun. Semprit gula Melaka. Macam-macam jenis. Ya. Ya, rambang mata dia. Rambang Siapa mata. yang biasa datang ke gerai makcik, dia orang akan tahu. Banyaknya, rasa dia, nikmat dia. Dia orang kata puas hati, harga murah, rasa pun cukup, mantap. Tempeyek ada, Jejari. jari ada, sikit bawang ada, Simpul kasih ada, yang tak kasih pun ada. Okey. Apa nama ni? Tempe. Tempe. Yang ni kerepek dari Terengganu. Ini budak-budak sukalah. Ya. Ada matcha, ada coklat, ada strawberry. Yang ini memang susah. Sagu. Sagu, rembia. sagu rembia. Ya, sagu Ni rembia. kuih orang lama-lama macam kan? Ya. Kuih bakar sagu rembia. Kalau dulu-dulu kita mana ada tepung. Agak-agak kering, maruku semua ni orang Melayu kita lah. Orang Melayu kita Yang ni ada batang buruk. Batang buruk. Ini bangkit cheese, kerepek paling laku. Tak cuba, tak tahu. Dah cuba, Mini rempeyek. berulangnya. Kemudian kuih bakar ni dimakan cair di mulut. Coklat Coklat chip. Ni coklat budak-budak chip, suka. Betul. Tak ni gebung macam makcik jugalah. Ui, Nampak? gebu makcik. Ni inti apa? Gebu. Jam apa ni? Jam strawberry. Nampak makcik punya kuih-kuih ni menyelerakan makcik. Yang ini kalau nak awet muda. Awet muda apa Dia namanya ada tu? campur bengerus. Oh, bungerus. Biskut kacang, matcha. Ni biskut. Makmur pun makcik gunakan minyak sapi yang mahal Pakistan ni. Bukan Minyak sapi Pakistan. Mahal Pakistan tu. Mahal dia, bukan QBB. Ini semprit. Semprit. Ini red velvet. Nampak ni. Meleleh makan dia. Apa tu nama dia? Ini Cadbury. Yang ni 35. Ini saya nak tahu apa promosi makcik bagi untuk penonton-penonton saya kalau datang sini. Elma London, badam dia sebiji-sebiji dengan harga Rahmah. RM6. RM6 saja Ini antara yang saya rasa yang paling besar di Ipoh dan paling banyak kuih raya di Ipoh ni. Ya, paling besar dan paling banyak di Ipoh. Paling Masuk banyak. kot ini keluar besok pagi. 8 bekas 100. Boleh 8 pilih. bekas 100. Dia Apa ni? suci dalam debu ni. Suci dalam debu. Dalam suci dia ada debu, dalam debu ada suci. Nampak premium ni. Premium. Baik. Harga pun baru RM35. Baru RM35 murah. Ya. Amin homemade biskut ni memang brand Yes, makcik. memang brand makcik. Ini boleh tanam. Boleh Tumbuh tanam, tahun depan. Baik. Promo untuk hari raya. Okey. Harga RM20 saja. RM20 saja. Badam dia sebiji.